Okey, meroket di Shopee ni hari ni kita akan rungkaikan tentang ads dan juga SEO. Jadi sebelum saya teruskan kepada ads, saya akan pergi kepada SEO dahulu. Sebab apa? Sebab nanti dekat ads pun kita akan gunakan SEO. So ada yang tanya, SEO ni apa? So SEO ni sebenarnya apa yang kita search dekat kita punya ruangan search di Shopee itu adalah keyword-keyword yang akan menaikkan kita punya shop, menaikkan kita punya produk. So keyword-keywords ni ada banyak keyword. Biasa kalau perempuan, akak-akak kat dalam ni biasa nak cari baju kurung ke, nak cari turun sekolah ke, nak cari makanan ke, akan search tu kan dekat atas tu kan. Itulah keywords ataupun SEO yang kita akan rungkaikan kejap lagi macam mana kita nak make sure keyword ni kena dengan apa yang customer-customer ataupun prospek-prospek kat luar ni search. Supaya kita punya keywords tu berada di atas sekali. So bila mereka tekan, nampak kita punya kedai, nampak kita punya produk dahulu, okay? Ini adalah yang saya kata tadi. Bahagian search, tudung sekolah sebagai contoh. Jadi kalau perempuan akak-akak semua tengok kat sini, tudung sekolah bila kita type tudung sekolah tu bagi atas sekali. Tapi di samping tudung sekolah, kalau tengok dekat bawah tu ada tudung sekolah Onis Scuba, tu ada tudung sekolah 2 lapis, kotor rendah budak, ni semua keyword. Bila kita gunakan keywords yang tepat, jadi prospek itu akan mudah nampak kita punya kedai ataupun produk kita. That's why kita kena pilih keywords yang tepat. That's why kalau kita buat ads, ada keywords dia. Okay. SEO ni dia bukan sahaja dekat bahagian search tau. Okay, untuk menaikkan kita punya produk ataupun kedai kita akan mengguna pakai keywords yang sama di dalam kita punya poster dan juga di dalam kita punya description. Contohnya, sebagai contoh, okay tadi tudung sekolah betul tak? So keywords yang dekat dalam ni, saya akan guna pula tudung sekolah Onis Scuba. Ini adalah contoh keywords. So saya letakkan keywords ini di dalam saya punya poster. Bila ada customer ataupun prospek yang mencari tudung sekolah Onis Scuba, so potensi untuk produk kita keluar dekat paparan mereka tu tinggi. Nampaklah siapa? Okay, selain dekat poster, kita boleh juga letak di dalam description. Description ni kan ada tulis produk ni apa-apa semua dan juga boleh letak dalam copywriting juga. Yang ini termaktub dekat mana-mana sahaja, dekat sama ada anda pergi dekat social media, IG ke, TikTok ke, boleh pakai. Okay, maknanya selagi mana keywords itu tepat, maknanya produk anda sentiasa naik. Hanya senang orang nampak. Okay, dan untuk menaikkan dan menampakkan produk dan shop anda kena gunakan keywords ini berulang kali ataupun dalam kuantiti yang banyak. Contoh tadi, kalau dekat dalam kita punya poster, kita dah letak tudung sekolah Onis Scuba. So dalam description pun kita boleh letak juga tudung sekolah Onis Scuba. Okay, yang ini contoh copywriting ataupun description untuk tudung sekolah Oni Lembut. So kalau kata description tentang tudung sekolah Oni Lembut, so dekat dalam kita punya poster pun tudung sekolah Oni Lembut. Faham tak? Jelas tak? Kalau jelas komen sikit jelas. Okay, hashtag ni lain pula. Hashtag pun antara yang membantu juga. Tetapi hashtag ni dia punya grouping dia lebih besar. Kalau keywords dia lebih spesifik dan lebih jelas. Kalau hashtag group dia lebih besar dan anda akan berkongsi dengan lebih ramai. Potensi lebih ramai orang tu lebih tinggi. Berbanding dengan keywords ni memang kita dah terus terjah dah. Memang kita dah tahu dah. Ini adalah orang yang betul-betul nak mencari serta-serta produk. Okay, so kalau anda nampak dekat kita punya description ataupun copywriting ni, telah saya highlightkan kat situ ada warna kuning tu kan. Beberapa kali saya highlightkan balik tudung sekolah Oni Lembut, tudung sekolah Oni Lembut, tudung sekolah Oni Lembut. Lagi banyak lagi bagus supaya algoritma sama ada dekat TikTok, dekat Shopee, dekat mana-mana saja dia dapat detect, oh yang ini tentang tudung sekolah Oni Lembut dan sesuai untuk di-push kepada prospek yang sedang cari tudung sekolah Oni Lembut dekat search tadi. Macam tu. Okay, sangat-sangat simple. Selagi kita guna pakai ataupun kita gunakan keywords ni sebanyak yang mungkin, lebih mudah untuk kita punya AI tu ataupun dekat TikTok punya AI, dekat Shopee punya AI, dekat IG punya AI, diorang detect untuk diorang push ke atas lagi. Okay. So yang ini adalah keywords bank. Yang ini HQ dah readykan untuk kita punya rakan-rakan usahawan kita, ejen-ejen kita. Keywords bank yang mana anda boleh guna pakai untuk dekat dalam anda punya Shopee. So katakan dalam keywords nanti, yang ini share, nanti slide ni insyaAllah nanti admin Mira akan sharekan. Anda just klik saja kita punya keywords ni akan keluar lah. So nampak tu dia banyak panjang, HQ dah bagi dah, semua senang sangat. So apa nak buat, anda gunakan keyword ni, letak kat dalam description, letak sama ada letak dekat dalam anda punya poster. Yang penting banyak kali. Yang penting banyak kali baru AI tu nampak. Okay.
Okay, now kita pergi kepada Shopee Ads. Sebelum saya teruskan kepada Shopee Ads, ada tak nak tanya tentang SEO? Okay, first of all, untuk anda yang nak buat ads, anda boleh pergi dekat Shopee Seller Center. Okay, type Shopee Seller Center. Saya confirm yang mana dah ada shop ni, confirm dah tahu dah Seller Center ni kat mana kan? Okay, perasan tak dekat bahagian kiri anda yang ada banyak list tu kan, yang banyak sangat tulisan tu kan, di bahagian marketing center, nampak tak kat situ? Ada Shopee Ads. Bila anda klik Shopee Ads, akan terpapar screen seperti ini. Ada recommendation, ada account anda punya kredit, ada data-data apa, ads yang anda dah buat apa semua. So anda pergi create new ads. Tekan create new ads. Okay, bila anda dah create new ads, nanti dia akan pop up screen macam ini. Okay, sama ada nak promote my product, promote my shop ataupun promote live. Saya ada nampak last time, kata saya semalam, ada kita punya rakan usahawan tanya, nak tekan, nak buat ads ke, nak buat ads product ke, nak buat ads live. Okay, macam ni. Dia bergantung kepada objektif. Untuk ads product, untuk anda orang sentiasa nampak produk anda. Untuk anda attack mereka-mereka yang mencari produk yang anda nak adskan. Untuk buat ads live untuk anda nak make sure orang ni nampak anda buat live. Maknanya anda nak closekan sale tu waktu live. Okay, so itu antara perbezaannya. Sebab semalam ada yang tanya tapi saya terlupa betul nak menjawab. Hari ni baru saya teringat alang-alang kan. Okay, so kat sini kita share. Okay, so pergi dekat promote my product. Pergi dekat promote my product, anda tekan create sahaja. Akan keluar bidding method. Okay, dia akan ada dua. Satu auto bidding, satu ada manual. Yang ni saya akan tunjuk dua-dua. Apa function auto bidding, apa function manual. Okay, untuk auto bidding ni kalau anda nak gunakan untuk anda nak ada macam nak buat guna GMV ads, okay, nak buat produk GMV apa semua without keywords. Okay, alright. So nak letak keyword pada okay, dia ada dua. Satu auto bidding yang akan lebih kepada GMV max ataupun ads yang memang Shopee dah, kan sekarang ada GMV max untuk Shopee, GMV max untuk TikTok. So inilah bendanya. Okay, untuk pushkan ads kita laju. Untuk auto bidding yang untuk GMV max ni, okay, anda boleh klik dekat bahagian tengah-tengah tu. Kita ambil yang tengah lah ya. Kita ambil yang tengah kita punya ROAS kita. Untuk bajet pula, kalau ada yang tanya untuk bajet pula anda boleh pilih sama ada bajet tu anda nak letak unlimited ke, tak ada masalah. Tak silap saya paling minimum dia lah RM4 ataupun RM5. Okay, anda boleh try check. Biasanya dia ada suggestion dekat bahagian bajet tu, anda boleh follow sahaja, tak ada masalah. And then kita boleh pilih lah ROAS lebih kurang 2.4 sebab 1.6 terlalu rendah sangat. Okay, ingat ROAS tu apa? Return on ad spend. Maksudnya kalau anda spend RM1, berapa ringgit yang akan dapat pelanggan kepada anda. Maknanya kalau anda letak 2.4, maknanya 2.4 pelanggan kepada anda lah. Lebih kurang macam tu, okay? Kalau tanya saya bajet yang sesuai, tepuk dada tanya selera. Oh macam tu, boleh tak? Okay, betul. Ikut kemampuan anda. Katakan kalau anda, tapi jangan letak terus banyak pun tak ada masalah untuk anda nak try test. Letak dulu RM10, letak RM5 dulu pun tak ada masalah. Katakan anda letak RM5, nanti nampak wow, nampak okay, makin banyak. ROI tinggi, ROAS pun cantik. Nak naikkan lagi next pun tak ada masalah. At least kita bermula daripada sedikit, kita nampak. Tadilah dia terus hangus, katalah kita letak terus RM50, RM50 tak gerak, tak jalan. Hangus macam tu je. Okay? Boleh bermula daripada sikit-sikit, tak ada masalah. Untuk anda tengok dulu. Kalau nampak cantik, tambah lagi. Okay, kalau rasa macam dah terlalu banyak sangat jalan keluar ni, anda boleh je terus tutupkan iklan anda, tak ada masalah. Kalau cantik, teruskan je lah. Okay, yang ini untuk GMV Max. Satu lagi untuk manual. Yang ni yang adalah yang keywords. Ini penggunaan SEO keywords yang saya explain awal-awal tadi. Okay, once anda klik dekat manual tu, akan keluar search dan add keyword. So bila tekan kat situ, anda tekan dekat add keywords tu, akan keluar macam ni. Dia ada bagi recommendation dekat anda, suggestion keywords. Contoh anda search untuk baju sekolah ke apa semua, dia ada bagi. Anda boleh klik kat situ. Okay, paling senang untuk anda sebab tak tahu kan yang mana satu yang sesuai apa semua. And then nak check banyak sangat lah, nak filter balik apa semua kan. Anda boleh klik dekat add all recommended keywords. Bila anda klik dekat situ, akan keluar di bahagian tepi dia macam ini. Rupanya akan jadi seperti kotak sebelah ni. Okay, kotak sebelah ni, yang ini untuk anda nak filter balik. Bila anda scroll ke bawah, anda delete yang mana tak berkaitan. Contoh anda nak jual baju sekolah. Baju sekolah kan tak ada kain sekolah, anda delete lah kain. Katakan sekolah, berkait tak? Kalau berkait, tak apa, teruskan. Kalau tak berkait, anda delete sahaja. Yang penting berkait dengan produk anda. Contoh anda nak jual tudung sekolah Oni Lembut. Cari keywords yang mana anda rasa kalau anda sebagai customer, anda akan letak keywords tu dekat search.
Macam tu. Anda kena letak diri anda dekat customer juga. Tekan terus confirm. Terus confirm maknanya dah settle anda punya ads untuk keywords ni. Kalau tak ada, kita berikan ruang dekat Encik Syah untuk Encik Syah masuk untuk explain.